untukmu ya. Dr. Nur Amira Ilani binti Roslan, Pegawai Pergigian Klinik Pergigian Padang Mat Sirat, dengan topik diabetes dan kesihatan mulut. Apakah kaitannya? Lepas ni kita dengar dulu Fahimi dan juga Nazu Kopi. Radio Malaysia, Langkau FM 104.8. Ya, untukmu 10.15 minit pagi. Ini dia 15 minit
Kita bersama dengan tetamu di konti iaitu Dr. Nur Amira Ilani binti Roslan yang merupakan pegawai pergigian dari Klinik Pergigian Padang Mat Sirat. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Selamat pagi Encik Nurul. Selamat pagi. Apa khabar pagi ni? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sihat ya. Baik Doktor, hari ni topik kita diabetes dan juga kesihatan mulut. Mungkin ada yang tertanya-tanya, apa kaitannya agaknya kan? Baik. Seperti kita sedia maklum kan, yang mana diabetes ni ataupun kalau orang kampung kita panggil ni kecil manis lah kan, yang merupakan penyakit utama yang dihadapi oleh ramai warga negara Malaysia. Dan mungkin doktor boleh terangkan apa agaknya perkaitan antara diabetes ataupun penyakit kecil manis ni dengan mungkin masalah gigi. Silakan doktor. Okey, baik. Terima kasih. Sama. Jadi kita cerita dululah apa diabetes ni kan. Diabetes ataupun kecil manis ni ialah keadaan di mana kita kata paras gula dalam darah kita tinggi. Jadi ini boleh berlaku bila badan kita pertama ialah kekurangan insulin ataupun kita ada insulin yang cukup tapi fungsi insulin tu terjejas. Jadi bila kita kata insulin ni tak bekerja dengan yang sepatutnya, keadaan ni akan menyebabkan badan kita tak boleh nak gunakan gula dengan efisien. Okay, jadi di sini soalan dia, apa kaitannya dengan kesihatan mulut dengan gigi kan? Okay, jadi kalau kita kata secara am, kita tahu bila pesakit kencing manis ni organ-organ dia akan mempunyai kita kata sedikit terganggu lah, dan ini tak terkecuali dengan komponen-komponen organ di dalam mulut, iaitu kita kata kelenjar air liur, gigi, gusi dan lidah juga termasuk juga dengan apa yang kita kata terjejas apabila pesakit mempunyai kencing manis. Okey, dan ini kita kata bila semua ni terjejas, kesihatan pergigian juga boleh merosot. Itu dia. Ada kaitan jangan duk ingat kata kecil manis lah, sakit gigi lah kan. Betul. Ada kaitan, jangan tak tahu. Baik, adakah pesakit kecil manis ni cenderung untuk mempunyai orang kata masalah pergigian yang lebih teruk berbanding mereka yang tidak mempunyai masalah kesihatan seperti diabetes ni doktor? Okey, ya betul. Pesakit kencing manis memang mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk dapat masalah pergigian. Macam ada beberapa masalah pergigian yang selalu berlaku dekat pengidap kencing manis. Yang paling kerap ialah pertama, mulut kering. Mulut kering sebab apa? Tadi kita cakap diabetes dia boleh kacau kan organ-organ tu. Jadi diabetes dia akan menyebabkan gangguan kepada fungsi kelenjar air liur dalam mulut kita dan menyebabkan pengurangan penghasilan air liur. Maksudnya air liur tu kurang lah dalam mulut jadi kering. Jadi salah satu fungsi air liur ni ialah untuk bersihkan sisa makanan yang terdapat dalam mulut dan juga dia boleh bekalkan mineral kepada gigi. Jadi bila air liur tu kurang, mulut akan menjadi kering dan risiko untuk gigi berlubang tu lebih tinggi ya. Dan kemudian kita cakap pasal gusi. Pesakit kencing manis mempunyai risiko 3 kali ganda risiko untuk mendapat masalah radang gusi. Okay, jadi gigi kita dipegang oleh gusi dan tulang. Jadi bila gusi itu tak sihat untuk pada jangka masa yang lama, satu demi satu gigi akan mula bergoyang. Okay, kemudian ada lagi kita tahu selalunya kita tahu pesakit kencing manis luka dia pun ni lambat sembuh, lambat sikit, mengambil masa untuk sembuh. Dan bila buat rawatan yang kita kata lebih seperti macam rawatan cabutan gigi, bila kita cabut, luka untuk lubang gigi tu tutup tu akan mengambil masa yang lebih lama berbanding dengan pesakit biasa. Jadi selalunya kalau pesakit kencing manis ni kita cabut gigi, memang kita akan pesan dekat pesakit supaya kena jaga betul-betul kat situ supaya luka tu boleh sembuh dengan sempurna, dan pada masa yang sama kita nak elakkan jangkitan lah. Okay, dan kemudian pesakit kencing manis ni juga mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mendapat jangkitan kulat dan kuman disebabkan
mereka punya sistem immunity yang lebih lemah lah berbanding dengan pesakit yang normal. Tu dia. Sebab itulah kadang-kadang ada pesakit kencing manis ni yang selalu gusi bengkak gitu Betul. Lepas tu bila macam orang kata apa, kering ayat liuk tu raja 8 ayat. Tu dia. Betul. Baik. Adakah pesakit yang mempunyai penyakit kencing manis ataupun diabetes ni boleh dapatkan rawatan pergigian di klinik gigi, ataupun bila dia pergi tu dia kena maklumkan yang dia ni ada penyakit diabetes ataupun macam mana, doktor? Okey, semestinya boleh. Maksudnya boleh pergi, tapi macam yang DJ Nurul abang, memang kena abang kena bagi tahu saya ada kencing manis. Kalau ada penyakit lain pun cakap semua. Ada ambil ubat apa pun semua bagi tahu kita. Okey, kalau macam rawatan yang kita kata rawatan yang tak terlalu kompleks, macam contoh nak cuci gigi, nak tampal gigi yang kita kata tak scaling, nak buat gigi palsu kan yang kita kata tak main sangat dengan darah, dengan luka ni, tak ada masalah, boleh buat macam biasa. Tapi kalau untuk rawatan yang lebih kompleks, macam contoh nak cabut gigi lah, nak cabut gigi ataupun nak buat pembedahan kecil, nak cabut gigi bongsu yang kena bedah sikit tu kan, Gerahan bongsu tu kan. Ya betul. Okey, pesakit ni memang kita kata paras gula tu memang kena dalam tahap yang terkawal. Maksudnya pesakit ni memang kena makan ubat dengan konsisten. Sebelum kita cabut gigi tu, memang kita akan cek dulu bacaan gula. Kalau kita tengok dalam paras yang masih terkawal, baru kita cabut. Sebab apa, macam saya habaq tadi, pesakit kencing manis ni memerlukan masa yang lama untuk luka tu sembuh. Jadi bayangkan kalau gula pun tengah tinggi, kita tak akan ambil risiko lah untuk cabut, sebab takut nanti ada pendarahan ataupun luka tu bila lambat sembuh, risiko untuk dapat jangkitan kuman tu sangat tinggi. Okey, tapi walaupun begitu tak perlu risau, sebab kita kata selepas kita cabut gigi tu, kalau kita tengok luka tu macam kita kata besar daripada biasa, ataupun kita selepas kita cabut tu kita nampak macam pendarahan agak banyak, kita akan boleh juga jahit sikit dekat situ, dekat tempat kita cabut tu kan, untuk hentikan pendarahan dan juga untuk nak bantu percepatkan proses penyembuhan luka tersebut. Tu dia. Jadi tak payah bimbang lah kepada pesakit kencing manis. Kalau kata sakit gigi tu, pilah klinik gigi, buat pemeriksaan kan. Hak mana berlubang boleh tampai, hak mana hak tak apa nak elok tu bolehlah cabut. Pasal bila pergi klinik, doktor akan cek dulu paras gula dalam darah, tekanan darah tinggi juga. Tu dia. Baik, kita nak berhibur dahulu. Lepas ni kita akan kembali lagi dengan topik diabetes dan kesihatan mulut. Apakah kaitannya? Menerusi 15 minit.
Di Malaysia, Langkah FM 104.8. Ya, untukmu masih lagi dalam 15 minit. Kita bersama dengan tetamu Dr. Nur Amira Ilani Roslan yang merupakan pegawai pergigian dari Klinik Pergigian Padang Mat Sirat. Baik doktor, kita nak sambung sikit saja lagi. Kita pun tinggal lebih kurang 4 minit. Baik, antara tip yang mungkin boleh doktor kongsikan bersama dengan pesakit kencing manis yang nak pergi dapat rawatan tapi duk-dap, takut, sayau semua dah. Macam mana doktor? Okey, baik. Jadi pertama sekali ialah apa yang paling penting kita selalu cakap dekat pasien, mai awal. Pergi klinik tu kalau boleh seawal yang mungkin lah kita kata. Sebab waktu awal pagi ni badan masih fresh dan kita kata bila kot-kot lah kalau ada kecemasan apa-apa kita senang untuk pihak kita uruskan. Dan kemudian sebelum main tu makan dulu sarapan. Kadang dia takut, kadang sebab takut gula naik ke apa kan, tapi jangan risau sebab bila kita cek darah tu dia ada bacaan yang lain bila lepas makan. Jadi bila main tu nak cabut gigi terutamanya mesti kena makan dulu. Okey, kemudian pastikan badan berasa sihat. Kalau hari tu bangun tidur pun dah rasa lemah, dah rasa lemah tu, postpone esok pula. Kalau badan berasa tak sihat, jangan paksa diri untuk main. Dan pastikan cukup tidur lah malam sebelum tu, cukup tidur. Itu paling penting lah. Betul. Dan seterusnya pastikan paras gula dalam darah tu dalam tahap yang terkawal. Maksudnya macam mana nak berterkawal tu, makan ubat. Pastikan ubat dah makan, jangan selang-selang tiba-tiba main nak cabut gigi. Okey, dan tapi katakanlah waktu pesakit mai, kita katalah pesakit nak cabut gigi kan, jadi kita akan ambil bacaan gula. Katakanlah kalau bacaan gula tu tinggi, kita selalunya kita memang tak cabut lah. Kita akan rujuk dahulu kepada kita akan rujuk pesakit kepada klinik kesihatan terlebih dahulu. Sebab kadang-kadang ada yang pesakit kencing manis dia tak makan ubat. Dia tak makan ubat. Dia himpun ubat doktor. Dia ambil tapi tak makan. Ya, betul. Jadi dia buat hobi pula. Jadi kiranya kalau kita senang katalah, kalau kadar gula tu tak cantik, memang kita tak boleh cabut lah. Mungkin kita boleh cek, tapi tak boleh nak cabut untuk hari tersebut. Jumpa dulu doktor medical, dapatkan nasihat. Kalau kena tukar ubat ke apa, bila dah stabil, baru main pula untuk kita cabut gigi tu. Baik, sebelum kita berakhir doktor, mungkin harapan ataupun mungkin nasihat doktor untuk pendengar kita hari ini mengenai diabetes dan juga kesihatan mulut. Ada perkaitan sebenarnya, silakan. Okey, baik. Jadi kepada semua pendengar Langkah FM, tak kisahlah yang ada kencing manis ke tak ada kencing manis ke, yang paling penting ialah jagalah kesihatan mulut anda, kerana kesihatan mulut adalah cerminan kepada kesihatan tubuh anda. Dan ini untuk penjagaan di rumah, pastikan anda berus gigi 2 kali sehari. Memang kita sebut. Kanak-kanak pun kita pesan. Betul. Kanak-kanak dewasa semua kita sebut 2 kali sehari. 1 kali pada waktu pagi dan 1 kali pada waktu sebelum tidur, menggunakan ubat gigi berflorida. Dan juga biasakan untuk gunakan floss untuk bersihkan celah-celah gigi. Kemudian kalau boleh kurangkan makan makanan yang manis dan elakkan tabiat yang berisiko seperti merokok dan vape. Dengar tu. Okey, dan lakukan pemeriksaan pergigian di klinik gigi setahun sekali sekurang-kurangnya. Okey, dan ingat, kehidupan yang hebat bermula dengan mulut yang sihat. Tu dia. Walaupun setahun sekali dia kalau sakit tu dia baru nak pi, tapi kadang-kadang tu dia cari petua dulu. Bila tak tahan sangat tu barulah dia pi kan. Apa terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Nur Amira Ilani binti Roslan atas perkongsian pagi dia cukup menarik. Semoga memberi manfaat kepada para pendengar kita mengenai diabetes dan juga kesihatan mulut, apakah kaitannya. Dan doktor merupakan pegawai pergigian dari Klinik Pergigian Padang Mat Sirat. Jadi kalau ada apa-apa masalah dengan klinik gigi tu, kalau kata gula tak cantik, darah tak cantik, pergi sebelah aja, kaki sebelah je kan. Betul, sebelah aja. Tak gaduh. Baik, apa-apa terima kasih sekali lagi doktor. InsyaAllah kita jumpa lagi lain kali. Panjang umur, murah rezeki, mana tahu kan. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Encik Nurul. Sama.